Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Balkis Amirah binti Muhammad Johari dari unit BM2, pelajar PPI SMP, ambilan Ogos 2025-2030. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia membentuk guru berjiwa pendidik bagi tugasan 2, subjek GPPP, Penghantar Pengajian Pendidikan. Berikut adalah isi kandung yang akan saya terangkan sebentar lagi yang merangkumi dua topik utama iaitu 1.0 aspirasi dan hala tuju pendidikan dan 2.0 guru berjiwa pendidik. Kita pergi kepada topik yang pertama iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan. Baiklah, apa itu aspirasi dan hala tuju pendidikan? Aspirasi dan hala tuju pendidikan merujuk kepada matlamat serta perancangan yang dirangka bagi memastikan sistem pendidikan negara berkembang dengan baik dan mampu melahirkan modal insan yang berkualiti. Aspirasi ini menekankan pembangunan murid secara menyeluruh dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Bagi merealisasikan matlamat tersebut, guru memainkan peranan penting sebagai ejen utama dalam menyampaikan ilmu serta membentuk sasiah murid. Seterusnya kita pergi kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau sekolah. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau sekolah ini merupakan satu instrumen yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM bagi menilai dan memastikan tahap kualiti pengurusan sekolah serta proses pengajaran dan pembelajaran berada pada tahap yang tinggi. Standard ini menjadi panduan kepada pihak sekolah untuk menambah baik keberkesanan pengurusan dan meningkatkan pencapaian murid secara menyeluruh. Yang pertama, menilai tahap kualiti pengurusan sekolah. SKAS digunakan untuk menilai keberkesanan kepimpinan dan pengurusan sekolah dalam memastikan pentadbiran berjalan dengan sistematik dan teratur. Yang kedua, meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Standard ini membantu guru menambah baik kaedah pengajaran agar proses pembelajaran menjadi lebih berkesan dan menarik kepada murid. Yang terakhir, meningkatkan pencapaian dan perkembangan murid. Pelaksanaan SKAS ini bertujuan memastikan murid mendapat pendidikan yang berkualiti serta dapat berkembang secara menyeluruh. Berikut ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM. Jadi, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia merupakan pelan transformasi pendidikan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara. Pelan ini memberi penekanan kepada pembangunan sistem pendidikan yang mampu melahirkan murid yang berkualiti dan berdaya saing di peringkat global. Berikut ialah 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama ialah akses, yang kedua ialah kualiti, yang ketiga ialah equity, yang keempat ialah perpaduan dan akhir sekali ialah kecekapan. Seterusnya ialah 6 aspirasi murid. Yang pertama ialah pengetahuan, yang kedua kemahiran berfikir, yang ketiga kemahiran memimpin, yang keempat kemahiran dwibahasa, yang kelima etika dan kerohanian dan akhir sekali ialah identiti nasional. Seterusnya kita masuk kepada 1.03 iaitu implikasi PPPM terhadap guru berjiwa pendidik. Terdapat 4 implikasi yang utama. Yang pertama ialah meningkatkan profesionalisme guru. Jadi guru perlu sentiasa menambah ilmu pengetahuan, kemahiran pedagogi serta mengikut latihan profesional bagi meningkatkan kualiti pengajaran. Yang kedua, guru sebagai ejen transformasi.
iaitu guru perlulah membimbing murid mencapai potensi penuh. Yang ketiga ialah menguasai teknologi dalam pengajaran. Guru perlu menggunakan teknologi dan bahan digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya lebih menarik dan berkesan. Yang terakhir ialah pembentukan sasiah murid. Guru berperanan membimbing murid dari segi akademik, nilai moral dan kemahiran berfikir. Seterusnya kita masuk kepada topik yang kedua iaitu guru berjiwa pendidik. Baiklah, topik kita ialah guru berjiwa pendidik. Jadi seperti yang anda lihat di akhbar sebelah kanan dari berita RTM yang mengatakan bahawa jika mahu menjadi guru, perlu ada jiwa pendidik. Jadi apa itu guru berjiwa pendidik? Guru berjiwa pendidik merujuk kepada guru yang mempunyai keikhlasan, komitmen dan tanggungjawab yang tinggi dalam mendidik murid. Guru bukan sahaja berperanan menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing dan membentuk sasiah murid supaya menjadi insan yang berilmu serta berakhlak mulia. Berikut ialah 3 ciri utama guru berjiwa pendidik. Yang pertama ialah komited dalam mendidik murid. Guru berjiwa pendidik sentiasa berusaha memberikan yang terbaik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua ialah menjadi contoh teladan. Guru perlu menunjukkan sikap, tingkah laku dan nilai yang baik agar dapat dicontohi oleh murid. Yang ketiga, membimbing perkembangan murid. Guru membantu perkembangan murid bukan sahaja dalam akademik, tetapi juga dari segi emosi dan sosial. Seterusnya ialah 2.01 Sasiah Guru Cemerlang. Jadi apa itu Sasiah Guru Cemerlang? Sasiah Guru Cemerlang merujuk kepada kepribadian dan akhlak terpuji yang dimiliki oleh seorang pendidik. Seorang guru yang berintegriti, berdisiplin dan beretika bukan sahaja berperanan dalam menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk peribadi serta minda generasi masa depan. Terdapat 6 ciri sasiah guru cemerlang. Yang pertama ialah amanah dan prihatin. Guru melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab serta mengambil berat terhadap kebajikan dan perkembangan murid. Yang kedua ialah berdisiplin. Guru mematuhi peraturan serta mengamalkan sikap yang teratur dan profesional dalam melaksanakan tanggungjawab. Yang ketiga, menjadi teladan. Guru mempamerkan tingkah laku dan nilai yang baik supaya dapat dicontohi oleh murid dalam kehidupan seharian. Yang keempat, komited. Guru menunjukkan kesungguhan dan dedikasi yang tinggi dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan berkesan. Yang terakhir, berintegriti. Guru bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas serta sentiasa menjaga kepercayaan yang diberikan. Seterusnya kita pergi kepada 2.02 iaitu bidang pengajian profesional. Bidang pengajian profesional merujuk kepada ilmu pengetahuan yang perlu dikuasai oleh guru bagi membantu mereka memahami proses pendidikan serta melaksanakan pengajaran dengan lebih berkesan. Terdapat 4 bidang utama. Yang pertama ialah psikologi pendidikan, iaitu meneliti aspek perkembangan mental, emosi, tingkah laku dan cara murid belajar dalam proses pendidikan. Yang kedua ialah sosiologi pendidikan, iaitu meneliti aspek pengaruh masyarakat, budaya, keluarga dan persekitaran sosial terhadap pembelajaran murid. Yang ketiga ialah sejarah pendidikan, iaitu meneliti aspek perkembangan sistem pendidikan, perubahan dasar serta evolusi pendidikan dari dahulu hingga kini. Yang terakhir ialah falsafah pendidikan yang meneliti aspek matlamat, nilai, prinsip dan hala tuju pendidikan dalam
membentuk sistem pendidikan. Seterusnya kita pergi kepada 2.03 iaitu etika keguruan dan budaya kerja KPM. Kita pergi kepada aspek yang pertama dahulu iaitu etika keguruan. Definisinya ialah prinsip dan nilai moral yang menjadi panduan guru dalam melaksanakan tugas profesion perguruan secara berintegriti, bertanggungjawab dan profesional. Nilai utama atau terasnya yang pertama ialah integriti, iaitu bersikap jujur dan amanah. Yang kedua ialah komitmen, berdedikasi dan konsisten dalam tugas. Yang ketiga ialah disiplin, mematuhi peraturan dan etika profesion. Yang keempat ialah amanah, melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. Seterusnya kita pergi kepada aspek yang kedua pula iaitu budaya kerja KPM. Definisinya ialah sikap, nilai dan amalan kerja yang digalakkan dalam kalangan warga Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan organisasi berfungsi dengan cekap, berkesan dan profesional. Nilai utamanya ialah kualiti, iaitu memastikan kerja mencapai standard terbaik. Yang kedua ialah produktiviti, iaitu bekerja secara efisien untuk mencapai matlamat. Yang ketiga ialah inovasi, sentiasa memperbaiki dan meningkatkan keberkesanan kerja. Yang terakhir ialah profesional, menjalankan tugas secara profesional dan bertanggungjawab. Seterusnya ialah 2.04 iaitu implikasi kepada sasiah guru. Yang pertama ialah komited dan berdedikasi. Guru memberi tumpuan penuh kepada tanggungjawab pengajaran dan pembelajaran, bersedia meluangkan masa dan usaha untuk kejayaan murid. Yang kedua ialah model teladan. Guru menjadi contoh tingkah laku dan nilai positif kepada murid, memberi inspirasi kepada murid melalui sikap dan amalan harian. Yang ketiga ialah berdisiplin. Guru mematuhi peraturan, jadual dan tata cara kerja bagi menunjukkan konsistensi dalam pengajaran dan pengurusan dalam kelas. Yang keempat ialah keyakinan diri dan kredibiliti profesional. Guru yakin dalam menyampaikan ilmu dan membuat keputusan bagi meningkatkan reputasi dan kepercayaan terhadap profesionalisme guru. Yang terakhir ialah berintegriti dan dipercayai, menjalankan tugas dengan jujur dan amanah, mempunyai kepercayaan dari murid, rakan sejawat dan masyarakat. Jadi kesimpulan yang dapat saya buat ialah aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia memberi panduan dalam membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan melahirkan generasi yang berilmu serta berakhlak mulia. Guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting dalam merealisasikan matlamat ini melalui sikap profesional, komitmen yang tinggi serta sasiah yang baik. Oleh itu, guru perlu sentiasa berusaha meningkatkan kualiti diri agar mampu membimbing murid menjadi insan yang berjaya dan berguna kepada negara. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih atas kesudian anda semua kerana menonton dan mendengar pembentangan ini. Semoga perkongsian ini memberikan sedikit pengetahuan dan manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih.